Tunku Ismail angkat suara, FIFA hukum pemain tanpa peruntukan undang-undang sebenar. Tetapi sebelum kita mendalami, saya mengingatkan anda untuk mengklik tombol langgan dan hidupkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas berita terkini bola sepak terhangat di saluran ini. Jom, mari kita bahas. Dunyang Mulia Amdatirai Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, menzahirkan pandangan tegas terhadap keputusan FIFA menolak rayuan hukuman ke atas 7 pemain warisan Malaysia. Baginda menyifatkan tindakan Badan Induk Bola Sepak Dunia itu sebagai satu salah tafsir terhadap undang-undang yang jelas termaktub dalam peraturan FIFA sendiri. Menurut Tunku Ismail, artikel 22 dalam Kod Tata Tertib FIFA secara terang menyatakan bahawa tindakan disiplin hanya boleh diambil terhadap individu yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. Namun dalam kes ini, pemain-pemain terbabit tidak terlibat dalam sebarang pemalsuan dokumen, sekaligus menjadikan keputusan FIFA itu tidak selaras dengan peruntukan undang-undang yang sah. Dengan kata lain, hukuman yang dikenakan ini tidak berasaskan undang-undang dan kelihatan lebih bersifat bermotif politik berbanding sebab yang sebenar. Ada yang memilih untuk menunding jari, ada yang memilih untuk membuat bising, tetapi saya memilih untuk berdiri dan menyokong perjuangan berhabis-habisan demi para pemain yang kini akan diteruskan ke CAS, sebuah badan bebas. Tulis begini lagi. Kenyataan Tunku Ismail itu hadir susulan keputusan FIFA pada 26 September 2025 yang mengenakan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan 7 pemain warisan negara. Mereka ialah Gabriel Felipe Aroha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Victor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraguri, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA melalui Jawatan Kuasa Disiplin menjatuhkan denda sebanyak CHF 350,000, kira-kira 1.8 juta ringgit terhadap FAM selain menggantung ke-7 pemain itu daripada sebarang aktiviti bola sepak selama 12 bulan. Setiap pemain turut dikenakan denda CHF 2,000. FAM kemudiannya memfailkan rayuan rasmi kepada Jawatan Kuasa Rayuan FIFA pada pertengahan Oktober. Namun pada 3 November, FIFA menolak rayuan tersebut dan mengekalkan keseluruhan hukuman asal. Dalam masa yang sama, FAM turut menggantung Setiausaha Agungnya Nur Azman Rahman bagi memberi laluan kepada siasatan dalaman berhubung proses pendaftaran pemain-pemain berkenaan. Kes ini menarik perhatian ramai apabila FIFA mendakwa berlaku pelanggaran terhadap artikel 22 Kod Tata Tertib berhubung penggunaan dokumen tidak sah ketika proses pendaftaran. Namun, pihak FAM menegaskan bahawa semua dokumen kewarganegaraan dan kelayakan pemain telah disahkan oleh pihak berkuasa tempatan sebelum digunakan dalam perlawanan antarabangsa. Bagi Tunku Ismail, tumpuan kini bukan sekadar untuk membela nasib 7 pemain terbabit tetapi juga bagi menegakkan keadilan dan menjaga maruah bola sepak Malaysia di pentas antarabangsa. Baginda menegaskan bahawa prinsip undang-undang mesti ditegakkan tanpa sebarang pengaruh luar dan keputusan yang adil hanya akan dapat dicapai melalui proses timbang tara yang bebas.